Betul ke masjid Kristen arah kiblatnya salah? Tak tahulah, dak rajin sembahyang lagi. Cakap-cakap orang salah. Ada orang kata betul. Macam mana cara kita nak buat atas barang yang bukan milik kita? Contohnya barang yang kita curi, nak bagi pada tuan dia memang tak boleh bagi dah, sebab tak tahu tuan hak manusia. Ni set-set budak-budak ni. Curi karburetor, curi magak, macam-macam lah. Ni rohak. Rohak tak rohak kena jalan juga. Tidak jadi orang. Apakah perlu dibuang? Dulu memang saya jahil, tapi sekarang alhamdulillah Tuhan dah bagi kesedaran pada saya. Saya takut amal ibadat saya selama ini tidak diterima Allah kerana barang-barang yang bukan milik saya masih ada dengan saya. Saya tak tahu nak buat apa dengan barang tersebut. Tolonglah saya ustaz, kalau nak jual untuk derma duit tersebut, rasanya barang itu tak boleh jual. Jadi kalau kita boleh cari tuang dulu, tak jumpa tuang barulah kita boleh derma. Kalau laku, kalau tak laku maka diberpulangkan kepada Baitul Mal. Tak reti nak buat Baitul Mal, tak ada. Ada Baitul Mal dah, kena atur di Baitul Mal. Atur di lah, plan dahik apa semua. Kasut-kasut orang. Tidak susah. Kalau boleh jual, dapat duit, sedekah. Kita buat kebajikan, niat pahala untuk tuang dia dan minta Allah Ta'ala jadikan tuang dia maafkan kita curi barang dia ni di akhirat nanti. Sebab kalau tuang dia dah maaf, Allah dah maaf. Doa gitu, faham? Dan banyak duk buat amalan-amalan sunat. Tak usah bimbang nak buat gua ni zaman dulu. Ada orang kata baca surah Yasin di masjid atau surah malam Jumaat bid'ah. Ya ke tak? Saya ragu-ragulah surah Yasin kan Quran, bagus untuk dibaca. Betul ke bid'ah? Jawabnya tak bid'ah. Boleh baca di mana-mana. Malam Jumaat boleh, malam Selasa boleh, tang Khamis pun boleh berlaku. Kerana Nabi sebut Iqra'u Yasin. Bacalah surah Yasin. Jadi kalau kita rasa kita nak baca malam Jumaat di surah masjid, pasal apa? Malam lain kita esok kerja pula begitu begini. Malam ni tak ada orang ngajar, kita baca Yasin ya. Boleh. Yang tak betulnya kita duk iktikad malam ni saja boleh baca Yasin, malam lain tak boleh baca Yasin. Tu pegangan yang salah. Atau baca Yasin saja. Buat baca Yasin tapi tak panggil orang ngajar. Nampak? Orang nak panggil ngajar, ustaz nak panggil sekarang. Tak boleh. Lagi kena parok tapal kita kan. Tak boleh. Dah buat ni baca Yasin dah. Tu mengarut. Jadi baca Yasin tak salah. Cuma jangan kita iktikad mesti baca malam Jumaat. Mana-manalah malam atau siang boleh baca.